Sayyidina Abdullah bin Abbas ni Ibn Abbas. Disebutkan Sayyidina Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di jarinya seseorang daripada sahabat tu ada cincin emas. Tapi tak bilang kita nama sahabat tu siapa, tak beritahu kata. Ini berarti apa? Ada keburukan, ada benda keburukan, tidak kita usah untuk kita namakan nama sahabat tersebut. Hatta sampai hari ini pun kita tak tahu siapa yang berada di Jabal Uhud tu yang turun waktu peperangan Uhud. Nabi SAW memberikan perintah, kau jangan turun daripada gunung Uhud ni sampai aku berikan kau isyarat. Apa pun sekali, kau jangan turun daripada gunung Uhud ni. Tetapi apa? Lepas dia lihat orang kaum Quraisy tu dah lari, kata kita dah menang. Dia nampak pula harta kat tengah kau perang. Bawa balik Jabal Uhud kat sini. Apa dia buat? Dia turun daripada bukit. Dia terus pergi. Sampai sekarang kita tu tak ada satu ulama pun yang merakamkan siapakah sahabat tu yang turun daripada bukit tersebut. Kita tak tahu nama-nama sahabatnya. Sebab apa? Ini perkara yang memalukan, perkara yang kemungkinan waktu itu dia ada lakukan satu perkara yang melanggar ajaran Nabi SAW. Ulama tidak merakamkannya dalam kitab. Kita pula hari ini kita ada jurnal, kita ada diary, kita ada buku. Dia ni nama min fulan hari ini telah melakukan ini pada aku. Sekarang ada Facebook. Sekarang aku pergi Masjid Khalid pula dia punya management lebih lagi namanya dia letak nama ni, letakkan dia dah tak buat ni lah, hentam kita kan. Ini nama macam ni semua, siapa namanya ni semua. Kalau kita ikut ulama kita dulu tak ada nak beritahu namanya siapa pun. Hanya mengatakan fulan ataupun lelaki tersebut yang memakai cincin emas tersebut. Dia kata, fanaza'ahu fatarahahu, dia kata. Nabi SAW mencabutkan cincin tersebut dan mencampakkannya. Ya'midu ahadukum ila jamrati finar fayaj'aluha fi yadihi. Dia kata engkau memegang sesuatu cakul daripada api neraka, dia kata, dan kau meletakkan di jari kamu. Ni emas ni kan salah satu daripada cakulnya api neraka tu. Kata ni Nabi SAW menggambarkannya. Kalau bagi lelaki yang menggunakannya ni, kau seperti kau menggenggam cakulnya api neraka yang kau meletakkannya di jarimu. Faqila li rajulin ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Ibn Abbas mengatakan kepada lelaki tersebut yang tadi Nabi campakkan, Nabi dah pergi, ambillah emas kau tu. Boleh jadi kau boleh jual ke, kau boleh kasih kepada orang rumah kau apa kan. Pergi ambil balik. Lelaki tersebut menjawab, la wallah, kata, tidak akan aku ambilnya. Demi Allah, aku tidak akan ambil cincin tersebut. Dia kata, la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan ambil cincin tersebut sedangkan cincin itu telah dicampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah, kita sayang kata, bukan ambil yang kita rush. We rush to take. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pengajaran bagi kita bagaimana sahabat itu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan apa yang Rasulullah dah campak berikan pengajaran, aku tak nak ambil, dia kata. Rasanya dia tu ingin mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah campak tu benda, jangan ambil. Kata, jangan ambil, kata. Nabi dah campakkan benda tu. Sama macam kita kalau kat rumah mak kita dah campak contohnya, ambil tak suka kita pakai seluar pendek. Habis kita asyik pakai seluar pendek je, mak kita ambil seluar pendek, kita campak semua, so kita dah tong sampah. Ada kita nak pergi ambil lagi, mak aku dah buang. Anak yang degil, dia pergi kat tong sampah, dia ambil balik, dia simpan balik. Dia punya seluar pendek dia, sayang, dia kata, aku nak tidur pakai seluar pendek, dia kata seluar pendek. Ada kalau daripada keluarga-keluarga yang tertentu memang seluar pendek tu memang tak boleh digunakan. Walau bukan di luar, dalam rumah pun tak dibenarkan untuk pakai seluar pendek. Kerana apa? Menjaga auratnya juga dengan sesama ahli keluarganya. Ini contoh, kita di rumah pun ada juga kadang orang buang barang kita juga untuk berikan pengajaran untuk diri kita. Kata. Jadi apa hukumnya menggunakan emas? Menggunakan emas bagi lelaki itu hukumnya adalah haram. Tapi sekarang aku nak beli emas. Haji ada duit yang banyak.
tikam tu nombor tu, dapat tu nombor tu, dia kata, aku dah ada duit dah banyak, dia kata. Itu benda dah salah dah. Lepas tu dia pula, dia kata, dia beli pula benda. Ada orang ada mempunyai harta. Dia ada harta. Dia sekarang nak beli emas. Dia simpan emas tersebut dalam bentuk cincin ke, tapi dia tidak menggunakannya. Lelaki tidak menggunakannya, kata. Ini dibolehkan untuk simpan, untuk menjual, untuk letak dalam poket, boleh. Tapi apabila dia menggunakannya, ini hukumnya ni haram, tidak dibolehkan. Adakah haram dia haram yang kan kita ada kata ustaz, haram tu tinggi haram ke rendah be haram, dia kata. Ada orang kata adakah dia macam haram macam zina ke, kata tak, zina. Adakah dia haram macam mempercayai ada Tuhan lain ke, tidak, kata. Ada haram macam mencuri ke, tidak, kata. Ada haram macam minum arak ke, tidak. Tapi kalau kita memperkecilkan dosa tersebut sikit demi sedikit, ketahuilah Nabi SAW mengatakan itu seperti ada bara apinya neraka tau dengan kita tau. Jadinya orang zaman sekarang ni kadang-kala dia tu mempunyai harta sedikit, dia meletakkan cincin ataupun menggunakan rantai emas. Apa melambangkan apa sebenarnya? Melambangkan orang tersebut mempunyai kedudukan ataupun orang tersebut mempunyai harta. Betul tak? Kan namanya emas. Tetapi disuruh oleh kita untuk tawadu. Walaupun kita ada harta, walaupun kita ada pangkat, disuruh untuk kita jangan ditunjukkan harta kita. Jadi macam apik-apik. Bawa Mercedes tapi keluar pakai singlet, dia kata. Mak-mak kita dulu ceritakan. Pakai singlet, pakai seluar pendek je. Nampak macam tak ada apa-apa. Sekali dia keluarkan dalam kocik dia buka Mercedes S-Class, dia kata. Tawadu. Ada tak harta benda apa kadang-kala kita ni. Tapi orang tanyakan, tapi apa sebabnya Islam tak kasih ni kita pakai emas, kata. Sebabnya Islam tak bagi kita pakai emas itu adalah perkara yang perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbudiyah. Iaitu untuk melakukan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT sampaikan mesej seperti itu, kita percaya seperti itu. Ta'abbudiyah, full stop kat situ. Sekarang ada white gold kat kita punya jam. White gold boleh pakai tak? White gold boleh pakai. Sekarang gold yang warna gold putih tu, adakah tu gold yang disebutkan emas? White gold adakah dia sama seperti emas kuning tu? Tak sama. Sebab apa tak sama? Bila kita beli, harga dia mahal. Tapi bila kita jual balik white gold ni, dia tak ada harga. Beli mahal. Jual balik dia kata, tak ada untung. Ini tak ada orang mau beli, dia kata. Tapi aku beli mahal. Dia kata, kau beli mahal. Betul. Kita dengar white gold, kita lagi suka. Tak, white gold tak sama. Kalau emas kita beli, lepas 10 tahun kita jual, boleh jadi sama harga ataupun lingkungan yang sama harga ataupun lebih sedikit. Itu namanya emas. Kita boleh simpan emas tapi kita tak boleh menggunakan emas bagi lelaki. Sekarang aku nak pergi tunang, kan? Sekarang banyak pakcik-pakcik nak tunang, kan? Sekarang aku nak beli satu cincin buat aku punya ni. Aku dah, saiz dia aku dah ambil tadi, sama macam jari kelingking aku ni, dia kata. Aku sekarang nak pakai ni, aku nak tengok sama ngam tak dengan daripada jari ni sekarang. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh kita jangan gunakan. Kalau boleh kita tanya kita punya bakal tu, kau punya jari punya saiz ni saiz apa? Saiz 6. Oh, saiz 6. Aku pergi ke Apik jual ni atau bagus sekarang. Pakcik yang jual cincin emas, pakcik saiz 6 pakcik. Itu lebih afdal. Kalau sekiranya kita nak menggunakannya, ada pendapat. Ada ulama mengatakan jangan sampai kelihatan orang, takut orang nampak kita. Memperhiaskan diri kita tu yang salah. Kita letak dalam poket tak salah tau. Tapi bila kita hiaskan diri kita tu yang salah bagi lelaki. Itu bab menggunakan bagi lelaki. Bagi sesiapa yang lelaki yang memakai emas, kemudian nak menikahkan anak dia pun tak boleh. Ni anak aku. Kenapa tak? Syarat nak jadi seorang wali, nak kena jauh daripada orang yang fasik. Apa maksud orang yang fasik? Melakukan dosa tetapi berterusan. Fasik tu sentiasa melakukan, malah berterang-terangan. Aku lakukan dosa. Jadi dia datang ke majlis nikah dia, kena pula Tok Kadi ada Salim Jasman.
Tok Kadi ya, dia kat depan. Dia pakai dia punya gold, kata, ustaz ni anak saya ni, saya nak nikahkan dia, boleh tak ustaz? Ustaz minta maaf. Kata, awak nak jadi saksi pun minta maaf. Tak, ni anak kandung saya wali dia, dia kata. Tapi awak tak memenuhi syaratnya wali, kata. Salah satu daripada syaratnya menjadi wali adalah orang tu tidak boleh menjadi orang yang fasik, kata. Jadi apa yang harus saya lakukan ustaz? Sekarang saya nak jadi wali. Boleh, taubat. Macam mana aku nak taubat ustaz? Okay, kau buka dulu kalung dia, kasih pada saya lah. Tukar dulu, taruh dalam kocik, baca dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Ingat setiap kali, mungkin dah lama tak nikah kalau orang yang baru nikah ni, dia ingat Datuk Kadi akan cakap baca istighfar, baca syahadah. Kenapa? Jadi itu pastinya orang tu orang Islam yang bukan fasik. Malah dekat situ disuruh taubat. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah sebelum ini. Sama-sama diajak ramai-ramai. Sebab syaratnya tak boleh menjadi orang yang fasik. Contoh sekarang kalau kita ada harta ni, gold sekarang, emas dekat rumah, keluarkan zakat ke tidak? Keluarkan zakat ke tidak? Tak. Dia tengok berapa gram. 86 gram ke atas dia simpan untuk 1 tahun, dia kena keluarkan zakat. Wanita 86 gram dia simpan tetapi semua gelang, keluarkan zakat ke tidak? Tak keluarkan zakat. Dia tak payah keluarkan zakat. Sebab ini perempuan hiasan. Tak boleh hias. Lelaki yang simpan nak kena keluarkan zakat. Zakat dia, zakat berapa gram dia ada tu, nanti dikali 2.5% keluarkan saya sebagai zakat dia. Kalau jadi tadi bab jam, sekarang ada jam Rolex, ada gold. Ustaz, tapi setitik je ustaz gold dia tu. Sekarang gold dekat tepi ujung dia ada 1 titik gold tu warna kuning tu. Dia kata ni gold dia setitik je ni. Boleh ke tidak ustaz? 99% semuanya platinum, 1% tu gold. Boleh ke tidak? Tak boleh. 1% pun tak boleh. Yang boleh macam mana? Yang boleh kalau platinum tu, biji tu, ada platinum, ada gold dalam. Tapi platinum dia tu lebih daripada gold. 60 platinum, 40% dalam ni biji ini gold. Itu dibolehkan. Itu yang nama dia campuran. Campuran. Sama macam sutra. Jadi ini gold ke? Ni tak gold. Sekarang kalau saya jual ni benda ni dah tak gold lagi tau. Ini dah jadi apa? Dia kata ni campur, dia kata. Ni dah tak gold. Harga tak dapat harga gold, dia kata. Kalau kita extract out, keluar daripada platinum ni gold, baru itu jadinya gold yang benar, dia kata. Sekarang kalau pun sama. Sutra kita lelaki tak boleh gunakan sutra. Tetapi sekarang kain-kain, kita beli sarung dia letak satu desainnya, motif sedikit je, kecil je dia letak. Dia buat macam square tu, dia kata ini sutra, dia kata. Tapi desain dia kain cantik, square-square kecil yang ada dalam 5-6 tu sutra. Itu boleh kita gunakan ke? Tidak boleh digunakan. Laki-laki tidak boleh digunakan sutra. Sutra laki-laki nanti dekat jannah, kat syurga nanti kita pakai sutra. Kata ini, subhanallah, ini adalah untuk bagi lelaki ni, untuk kita tawaduk, adakan sifat rendah diri, jangan kita membangga walaupun kita mempunyai harta kan. Sama je kan. Islam yang memegang kita untuk jangan sampai kita ni terlebih, takut kita terbang tinggi sangat kan. Kau kat dunia bersama dengan semua bersama. Kalau kita sesama orang Islam seperti satu badan. Tangan sakit kan, satu badan rasa sakit kan. Kaki kiri sakit, satu badan rasa sakit kan. Saudara kita dekat Gaza rasa sakit, satu badan kita pun rasa sakit, kata. Saudara kita tak dapat makan kat sana, satu badan kita pun tak dapat makan kat sini, kata. Terasa. Alhamdulillah baru ni yang kapal dia masuk tu, diorang dapat pancing, dapat ikan-ikan yang banyak tu, sampai diorang dapat makan ikan tu. Alhamdulillah. Kata, lepas ni kita nak pergi makan ikan pun tak rasa bersalah tau. Alhamdulillah diorang pun dapat makan ikan, kata. Hikmahnya apa? Wallahu alam, gue tak tahu. Tapi kita sentiasa mendoakan mereka. Jangan sampai kita dekat sini pula kita nak pakai jam yang ada gold,
jam yang ada ada sutra, kain yang ada sutra. Bagaimana saudara-saudara kita, tak terasa ke kita ni? Tak ada perasaan merasakan kesusahannya orang ke? Lalu dengan orang yang cuci-cuci dekat luar sana, kita punya pakcik dah tua-tua masih lap meja, tapi kita gunakan perkara-perkara yang mahal, tak malu ke kita? Jadi yang haram itu sutra dengan gold tu kan, memang out, tak boleh. Simpan boleh. Simpan gocek. Dan dia kena keluarkan zakat tak? Ada zakatnya juga. Dan bagi sesiapa yang memakai kan, kadang orang masih memakainya kan, kita nasihatkan. Tak ada research ke, tak ada apa ke nak cakap yang awak ni penggunaan ni benda ni tak baik bagi lelaki ni. Walaupun ada research pun, tapi cukup ini perintah Nabi SAW. Cukup ta'abbudiyah, menjadikan hamba. Aku mampu tapi aku tak nak kan. Orang lebih menghormati kita sebab kita benar-benar meninggalkan perkara tersebut kerana Allah dan Rasulullah SAW. Jadi nasihatnya dengan hikmah, dengan cantik kan, dengan rahmah. Jangan memalukannya, jangan tulis kat Facebook, ini. Tapi nasihat yang baik. Dia kalau tak nak dengar, cukup awak dah melakukan nasihat awak. Perlu buat apa-apa lagi ke? Nak kena tarik ke? Tak perlu. Itu dia ni. Tapi kalau warna gold boleh Kereta sekarang orang drive warna gold. Boleh kata. Tak ada masalah. Itu bukan gold yang dia cakap emas. Macam jam Haji Nikmat pun warna gold juga. Adakah tu emas betul Haji Nikmat? Tembirang kata. Semua orang dah tahu. Minta maaf je. Baik, kita akhiri dengan dengan suratul Fatihah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wal akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.